So hari ni aku baru lepas basuh motor ni jujur cakap dah lama aku tak bela motor ni betul-betul, bukan sebab tak sayang tapi sebab masa aku ni agak selalu lari juga untuk tahun 2025 ni. Macam-macam benda aku nak prepare kan. Nak prepare itu inilah tempat untuk aku nak buat part time, tempat aku kerja hakiki So banyak benda yang lagi kan. So untuk kereta ni belum basuh lagi sebab musim hujan. Jadi aku fikir-fikir kalau basuh pun ini silap-silap basuh pagi ni, petang hujan balik kan. Tapi motor ni aku macam hari-hari tengok, tapi itulah rasa macam bersalah pula kan, tak bela dia. So hari ni aku dah sempat. Kadang benda kecil macam ni yang kita selalu lepas kan. Dia bukan tak penting, tapi sebab kita ni macam terlalu sibuk sangat kerja benda lain kan. So Alhamdulillah hari ni aku agak sempat sebab aku punya kerja pun untuk kebetulan siang ni ada lapang. So sempat aku nak buat benda-benda macam ni kan. So lepas ni mungkin aku akan rajin balik untuk bela semula motor ni. So ada akan banyak barang yang akan masuk yang aku nak pasang dekat motor ni. Sebab sebelum ni aku rajin sebenarnya beli barang untuk motor ni kan, daripada sport rim macam-macam sebab motor ni pun aku boleh kata agak baru juga motor ni. Aku pun tak adalah lenjan sangat bawa jalan jauh sangat sana sini kan. Okay, so tunggu je lepas ni kita tengok video apa aku nak buat dekat motor ni.